Permintaan yang kian meningkat di kalangan rakyat Malaysia untuk kelihatan lebih cantik dan langsing menjadi lubuk emas kepada syarikat tempatan yang menceburi bidang pengeluaran produk kecantikan dan kesihatan. Tidak ketinggalan syarikat Bumiputra Herba Prima Marketing Sdn Bhd. Walaupun baru 2 tahun bertapak, ia sudah mampu menjana jualan lumayan. Jus Diet Meat 5 keluaran syarikat Bumiputra Herba Prima Marketing Sdn Bhd antara produk yang sedang hangat di pasaran. Dengan jualan 50,000 kotak sebulan, ia antara produk yang pesat berkembang walaupun baru diperkenalkan 2 tahun lalu. Popularitinya melonjak susulan keberkesanannya yang luar biasa, seperti yang dipamerkan beberapa pengguna. Produk yang doktor hasilkan, ciptakan ni, terutamanya Jus Diet Meat 5 ni, memang ternyata berbeza kerana dia adalah formulasi doktor sendiri. Dan formulasi ini begitu mudah sekali kerana kita combination antara pemakanan di mana kita menggunakan pemakanan diet Dr. Rozmi dan juga dalam jus meat ni mengandungi fat burner. Jus meat didakwa berfungsi membakar lemak kepada tenaga selain membuat anda rasa kenyang dan bertenaga. Digabung pengamalan diet yang ketat, anda dijamin mendapat pengurangan berat badan ideal dalam masa yang singkat. Mereka perlu mengurangkan jumlah pemakanan yang diambil sekitar 1,000 kalori sehari dan mereka mesti sanggup untuk menukar jenis pemakanan yang diambil daripada makanan biasa kepada lebih kepada sayuran dan buah-buahan dan ambil plain water menggantikan air manis. Dan jus meat mereka ambil untuk bertindak sebagai bahan pembakar lemak. Di mana jika mereka melakukan diet yang sebegini rupa, insya-Allah dalam tempoh 2 ke 3 bulan mereka mampu menurunkan berat badan sekitar 20 ke 30 kilo. Jus Diet Meat 5 dijual di pasaran pada harga RM200 sekotak. Selain itu, Herba Prima Marketing turut menubuhkan pusat pelansingan badan berkos RM1.5 juta yang akan mula beroperasi awal November ini.